Orang Melaka, kalau bateri kong tengah jalan nak panggil siapa? Tadi kau ada pam tayar lah. Kadang pam tayar pun boleh jadi tak boleh start. Kau ni apa kena mengena dengan tayar dengan tak boleh start? Apa masalah kau orang ni? Bang, kereta ni tak boleh start. Ni pasal bateri. Apa benda lah korang? Abang tahu tak kedai bateri yang dekat sini? Memang ada. Nice 9 bateri. Abang bawa budak ni boleh tak? Pergi tengok bateri yang sesuai bang. Ya. Hello. David. Ini saya punya kawan. Dia punya kereta bateri kong lah. Kereta apa? Kereta Myvi. Myvi. Okey, baik. Myvi kita ada 5 jenis. NS40, dia ada Komatsu, Mestec dengan Nikko, Yokohama, Taflong. Dekat sini pun ada perkhidmatan cas bateri tau. Servis dia 24 jam. Kau nak tahu tak? Ada 18 bulan warranty tau. Janji ada masalah, you call saya. Terus sampai you punya rumah. Jangan risau. Servis kat rumah free. Kalau tak ada rosak, free. Kalau ada rosak, datang beli. Bukan kata kereta je, lori punya bateri pun ada. Kalau nak datang kedai, dia buka 7 pagi hingga 11 malam. Dia punya servis sekitar Melaka ni 24 jam. Ambil nombor ni, simpan. Bagus. Dah boleh start. Kan aku dah cakap bukan pasal keraya. Bukan saya cakap, abang tu cakap tadi. Kalau korang nak datang nice 9 bateri ni, servis 24 jam. Boleh datang dekat Batu Berendam ni. Betul-betul depan Batu Berendam tu. Pandai pun. Yang dekat Batu Berenam Melaka ni baru buka. Ada satu lagi cawangan dia dekat Segamat Johor tu. Dah boleh share dah video ni. Nice 9 bateri. Apa-apa boleh contact.